Right, cancel. Gerau pula aku. Cabaran 50 buah negara sebelum umur 40 masih lagi belum berakhir. Dah 47 buah negara tapi masih lagi tak serik kita orang ni nak travel dengan KISS. Sebenarnya dia tak sampai lagi. Dia cancel pasal dia message. Untuk episod kali ni, kita akan terbang ke Bangkok selepas 4 hari menambah berat dan lemak kat Phuket. Kita nak pergi makan kat kedai lain pula sebab masih hujan. Kalau hujan sampai malam kita makan. Plan asal nak ke Krabi tapi cuaca macam drama sikit. Kejap hujan, kejap panas. Jadi kita orang decide nak all out terus fokus dekat Bangkok je. Cuma, permulaan trip kita orang dekat Bangkok agak kurang mantap sebab hotel yang kita orang book ni, ya Tuhan punyalah creepy. Ya, nak tukar. Tak nak. Mak masuk tergelap. Lepas tu macam tak ada orang. Aku macam tak boleh. Tapi nak buat macam mana kan? Bilik untuk 4 orang dekat sini memang susah nak dapat. Kalau ada pun harga pula boleh tercekik nak bayar. So, lepas settle check in, perut pun dah lapar. Kita orang terus serbu area Pratunam untuk cari makan. Tapi malangnya kita orang buat silap yang kedua. Salah pilih restoran pula. Lepas tu lepas dah makan dia cakap, saya malas pula nak pergi sebab kenyang. Aku kata tak boleh, jalan je. Lepas perut dah kenyang, barulah jumpa street food level Michelin tepi jalan. Harga pun tak mahal, yang penting halal. Apa benda makan kedai bang? Apa benda makan kedai? So, nak tahu kesudahan hari pertama kita orang dekat Bangkok? Jom lain episod kali ni sampai habis untuk kita sama-sama virtual travel dengan Livy The Nest. Selamat menonton!